Sistem pengecasan EV ambil masa 5 minit je. Uish. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Bulletin Gadget Wiser pada minggu ni. Saya Amirul Irfan dan hari ini kita ada pelbagai berita menarik yang akan disampaikan sebentar saja lagi. Dari pengecasan EV yang semakin laju, peraturan baru dalam penerbangan, sehinggalah langkah besar dalam industri keluli dan juga pengkomputeran. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mula dengan berita yang pertama. BYD perkenalkan teknologi pengecasan EV baru. 5 minit charge, 400 km jarak. Dalam dunia kenderaan elektrik, BYD baru saja mengumumkan teknologi pengecasan terbaru yang mampu memberikan jarak 400 km dengan hanya 5 minit charge. Ini merupakan satu lonjakan besar dalam industri EV yang mana sebelum ni sering dikritik kerana masa pengecasan yang agak lama. Sistem ini menggunakan teknologi bateri baru dengan kecekapan tinggi dan sistem penyejukan yang lebih baik, membolehkan kadar pengecasan ultra pantas tanpa menjejaskan ketahanan bateri. Dengan inovasi seperti ini, masa depan EV nampaknya semakin cerah dan mungkin satu hari nanti kita tak perlu lagi risau tentang tempoh mengecas yang agak lama. Shopee lancarkan aplikasi Shopee Pay. Shopee kini memperkenalkan aplikasi Shopee Pay yang berdiri sendiri, memberikan pengalaman pembayaran digital yang lebih pantas dan juga mudah. Dengan aplikasi ini, pengguna tidak lagi perlu membuka aplikasi Shopee untuk mengakses dompet digital mereka. Shopee Pay kini boleh digunakan secara langsung untuk tambah nilai, bayar bil dan membuat transaksi hanya dengan imbasan kod QR. Namun, buat masa ni, aplikasi Shopee Pay hanya tersedia di Indonesia dan masih belum ada pengumuman rasmi untuk pasaran Malaysia. Adakah ini bakal menjadi trend baru dalam dunia e-wallet? Sama-sama kita nantikan. Malaysia Airlines perketat peraturan penggunaan powerbank dalam pesawat. Bermula 1 April, Malaysia Airlines akan mengetatkan peraturan penggunaan powerbank dalam pesawat bagi meningkatkan keselamatan penerbangan dan mengurangkan risiko kebakaran akibat bateri lithium ion. Penumpang kini diwajibkan menyimpan powerbank dalam beg tangan dan dilarang meletakkannya dalam bagasi kargo. Selain itu, kapasiti powerbank juga akan dihadkan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Kalau diikutkan sebelum ini, Batik Air menghadkan jumlah powerbank kepada 2 unit sahaja setiap penumpang. Manakala Singapore Airlines melarang penggunaan powerbank untuk mengecas peranti sepanjang penerbangan. Dengan semakin banyak syarikat penerbangan memperketatkan peraturan, penumpang dinasihatkan untuk menyemak garis panduan terkini sebelum berlepas bagi mengelak sebarang masalah di lapangan terbang. Google beri respon terhadap penyalahgunaan AI untuk hapus tera air ataupun watermark. AI semakin maju, tetapi ada pihak yang menyalahgunakan teknologi ini. Baru-baru ni Google berdepan dengan isu apabila model AI Gemini dikatakan mampu menghapuskan tera air ataupun watermark pada imej dengan mudah. Ini menimbulkan kebimbangan terhadap hak cipta dan keselamatan digital. Sebagai respon, Google menegaskan mereka akan memperketatkan kawalan ke atas penggunaan teknologi ini, termasuk bekerjasama dengan pakar industri bagi mengelakkan penyalahgunaan. Walaupun begitu, dengan perkembangan AI yang semakin pesat, adakah usaha ini cukup untuk mengekang eksploitasi? Sama-sama kita nantikan langkah seterusnya dari Google. Boston Metal cipta sejarah dengan keluli tanpa karbon. Dalam sektor perindustrian, Boston Metal telah mencipta sejarah dengan kejayaan menghasilkan keluli tanpa karbon menggunakan kaedah elektrokimia. Jika sebelum ini industri keluli merupakan antara penyumbang utama kepada pelepasan karbon, inovasi ini membuka ruang kepada penghasilan bahan binaan yang lebih mesra alam. Dengan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dalam proses ini, ia bukan sahaja lebih cekap tetapi juga lebih mampat. Ini mungkin menjadi titik perubahan besar dalam industri besi dan keluli pada masa hadapan nanti. Huawei bakal beralih ke Harmony OS selepas lesen Windows tamat. Akhir sekali, dalam dunia pengkomputeran, Huawei dilaporkan bakal menggantikan Windows dengan Harmony OS pada PC keluaran mereka selepas lesen Windows dijangka tamat. Langkah ini dipercayai berbunca daripada sekatan perdagangan yang dikenakan ke atas syarikat itu. Tetapi jika ia berjaya dibawa ke dunia PC, ia mungkin menjadi pesaing baru kepada Windows dan juga Mac
OS. Walau bagaimanapun, cabaran terbesar adalah dari segi keserasian perisian dan penerimaan pengguna. Adakah Harmony OS ni mampu bersaing dalam dunia pengkomputeran? Sama-sama kita nantikan perkembangannya. Baik, itu saja berita-berita teknologi dalam Buletin Gadget pada minggu ni. Kalau korang suka dengan update macam ni, jangan lupa like, share dan juga subscribe untuk berita-berita yang akan datang. Saya Amirul Irfan dan jumpa lagi kita di video yang seterusnya. Ciao.